Mengapa emas menggunakan istilah karat dan apa itu karat? Saya akan bercakap mengenai kejuruteraan terperinci. Pernahkah Anda terpesona melihat seutas barang kemas emas? Atau mungkin terfikir tentang nilai logam berharga ini yang selama beribu tahun menjadi lambang kekayaan dan kuasa? Emas hadir dalam kehidupan kita dalam pelbagai bentuk, seperti cincin perkahwinan, pingat, jongkong pelaburan dan juga dalam teknologi canggih. Namun, apabila bercakap tentang emas, satu istilah yang sering muncul ialah karat. Pernahkah Anda terfikir mengenainya? Kenapa emas mempunyai nama karat ini? Dan yang lebih penting, apa sebenarnya maksud karat itu? Emas dalam bentuk tulennya adalah logam yang sangat mudah dibentuk, begitu lembut sehingga sukar untuk digunakan bagi kebanyakan aplikasi praktikal. Seperti barang kemas yang perlu tahan lasak untuk kegunaan harian. Sebab itu, ia hampir selalu dicampur dengan logam lain. Tapi macam mana kita nak ukur ketulenan emas yang kita lihat di luar sana? Dan disinilah definisi karat digunakan. Bila kita bercakap tentang karat untuk emas, kita sebenarnya merujuk kepada ketulenannya, iaitu peratusan emas tulen yang ada dalam satu aloi logam. Ketulenan ini diukur menggunakan satu skala yang berasaskan nombor 24. Bayangkan, emas dalam sesuatu barang dibahagikan kepada 24 bahagian yang sama, di mana setiap satu bahagian itu mewakili satu karat. Jadi, apa maksudnya emas? 24 karat bermaksud daripada 24 bahagian yang membentuk aloi itu, ke semua 24 bahagian adalah emas tulen. Dari segi peratusan, emas 24 karat dianggap 99.9% tulen atau lebih dan merupakan bentuk paling tulen yang boleh didapati secara komersial. Ia adalah emas dalam keadaan paling hampir dengan semula jadi, sebelum dicampurkan dengan mana-mana logam lain. Sekarang ini ialah emas 18 karat yang sangat biasa digunakan dalam barang kemas. Jika anda fikir ia mempunyai 18 bahagian emas tulen dan 6 bahagian logam lain dengan jumlah keseluruhan 24, anda memang betul. Ini bermakna emas 18 karat mengandungi 75% emas tulen, iaitu 18 dibahagi dengan 24, kemudian didarab dengan 100. Lagi, 25% terdiri daripada campuran logam lain seperti kuprum, perak, palladium atau zinc. Logam-logam lain ini tidak dipilih secara rawak. Mereka mempunyai fungsi penting seperti memberikan ketahanan dan ketahanan yang lebih tinggi kepada barang kemas. Kerana emas tulen sangat lembut dan juga boleh. Ia boleh mempengaruhi warna akhir emas, menghasilkan variasi seperti emas putih dengan palladium atau perak atau emas ros yang mengandungi lebih banyak tembaga. Tapi kenapa tidak guna sahaja emas 24 karat? Sebab ia lebih bernilai. Jawapannya adalah semata-mata praktikal. Seperti yang saya sebutkan, emas 24 karat sangat mudah dibentuk. Barang kemas yang dibuat dengannya sangat mudah kemek, tercalar dan berubah bentuk jika dipakai setiap hari. Aloi dengan karat lebih rendah seperti 18 atau 14 karat menawarkan keseimbangan yang ideal antara keindahan dan nilai emas. Dan ketahanan yang diperlukan supaya barang itu tahan lama selama bertahun-tahun. Untuk memberi gambaran yang lebih jelas, bayangkan Anda sedang membina sebuah jambatan. Anda tidak akan membina seluruh jambatan itu dengan bahan yang sangat fleksibel, betul? Anda akan menggunakan gabungan bahan yang menawarkan ketahanan lama dan fleksibiliti pada kadar yang sesuai. Dengan emas, logiknya adalah sama, di mana logam yang ditambah berfungsi sebagai penguat untuk memberikan struktur dan ketahanan jangka panjang kepada barang tersebut. Sekarang kita sudah faham apa itu karat secara praktikal. Mari kita selami sejarah dari mana datangnya perkataan yang begitu unik ini, karat. Adakah ia ada kaitan dengan kejuruteraan? Jawapannya agak mengejutkan. Perkataan karat dalam bahasa Portugis, karat dalam bahasa Inggeris, atau karat dalam beberapa bahasa lain, terutamanya untuk emas, mempunyai asal-usul yang beribu tahun lamanya yang bermula dari zaman Yunani purba. Ia berasal daripada perkataan Yunani, keration, iaitu nama bagi sebiji benih kecil dari pokok carob yang juga dikenali sebagai roti john. Tetapi bagaimana benih carob boleh menjadi rujukan untuk ketulenan emas? Biji carob mempunyai satu ciri yang sangat menarik kerana ia sangat seragam dari segi saiz dan berat. Oleh itu, pada zaman dahulu, ketika tiada alat penimbang moden yang tepat, biji ini digunakan sebagai piawaian semula jadi untuk menimbang kuantiti kecil bahan berharga seperti ouro e pedras valiosas. Pada asalnya, satu karat adalah, oleh itu, satu unit berat. Dari masa ke masa, terutamanya dalam perdagangan emas, sistem ini telah berkembang daripada satu unit berat kepada satu unit peratusan yang menunjukkan tahap ketulinan.
Para peniaga mula menggunakan sistem 24 bahagian untuk emas dan biji buah Alfaroba yang sudah pun menjadi satu unit berat yang kecil telah memberikan nama kepada nisbah ketulenan ini. Sekarang, satu perkara menarik. Adakah anda tahu bahawa terdapat perbezaan penting antara karat emas dan karat batu permata? Walaupun perkataan itu kedengaran sama dan mempunyai asal-usul yang sama dari biji Alfaroba, maksudnya berbeza bergantung pada konteks. Untuk batu permata seperti berlian, karat masih merupakan unit berat dan setiap satu karat bersamaan tepat dengan 200 mg. Jadi, satu berlian satu karat beratnya 0,2 gram. Manakala emas 18 karat menunjukkan bahawa 75% daripada jisimnya adalah emas tulen. Ia adalah perbezaan yang halus tetapi sangat penting supaya kita tidak keliru dengan nilainya. Tetapi, adakah terdapat karat emas yang terbaik? Tiada satu jawapan yang tepat kerana terbaik itu bergantung kepada keperluan sama ada untuk pelaburan semata-mata atau sebagai simpanan nilai. Emas 24 karat adalah pilihan utama kerana anda memperoleh ketulenan maksimum dan biasanya ia ditemui dalam bentuk jongkong atau shilling untuk barang kemas yang digunakan setiap hari. Emas 18 karat dianggap sebagai piawaian kecemerlangan. Ia menawarkan ketulenan yang sangat baik, digabungkan dengan ketahanan dan kekuatan yang membantu mengelakkan kecacatan dan calar dengan mudah. Di Brazil, kebanyakan barang kemas berkualiti tinggi dihasilkan dalam 18 karat. Manakala emas 14 atau 10 karat yang mengandungi kurang emas tulen adalah lebih tahan lasak dan biasanya lebih mampu milik. Ia lebih biasa ditemui di negara seperti Amerika Syarikat, di mana kos efektif dan ketahanannya lebih tinggi untuk gaya hidup aktif diutamakan. Warnanya mungkin sedikit berbeza bergantung kepada logam campuran dan nilai intrinsik emas akan lebih rendah tetapi ketahanannya mungkin lebih tinggi. Jika anda sudah sampai di sini dan suka dengan video ini, jangan lupa untuk melanggan jika belum berbuat demikian. Tekan butang suka dan aktifkan loceng pemberitahuan. Dan jika anda rasa kandungan kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi ahli untuk membantu kami terus menghasilkan kandungan di platform ini dan akan diingati dalam video-video kami. Dan jika anda ingin tahu lebih lanjut tentang kursus yang kami cadangkan, imbas kod QR di sebelah sini atau klik pauta di dalam deskripsi video untuk mendapatkan akses kepada pelbagai peluang untuk membangunkan pelbagai kemahiran yang akan memberikan kelebihan dalam kerjaya anda. Jadi, adakah anda sudah tahu asal-usul perkataan kuilate dan perbezaan antara kuilate emas dan kuilate batu permata? Adakah anda akan melabur dalam emas tulen atau lebih suka barang kemas dengan kuilat lebih rendah untuk ketahanan? Beritahu saya di ruangan komen di sebelah sini. Ada dua pilihan video menarik yang anda perlu tonton untuk menambah pengetahuan dan meneroka rasa ingin tahu anda. Dan jika anda ingin menyokong kami, tinggalkan tanda suka, langgan saluran ini, aktifkan loceng pemberitahuan dan pertimbangkan untuk menjadi ahli saluran ini. Itulah dia pencinta kejuruteraan. Salam hormat dan jumpa anda di video seterusnya.